dengan channel. Jumpa lagi dengan channel. Lupa like, komen, subscribe, share dengan channel kawan. Okay, hari tu kami dah kita kan yang dapur tu portable. Dapur Ya, portable tu portable. yang rosak RM2. Rosak kan? Oh, rosak. Kira tadi nak buang. Jadi sudah apa juga pula pagi tu pulang kerja malam. Dan bini ni dek, itulah coba-coba nanggain untuk ni tahu apa repair sebelum beli kan. Nanti walaupun agak si mahal 30 lebih 40. Tapi yalah kita fikir beli 30 lebih 40 ya. Mula beli lauk kan banyak dapat kan. Belajar jimat sikit. Okey, mula ke tempat cari sampah tadi jumpa punya kan olah benda yang sama ya Allah. Segitu tadi kami dah olah. Kami dah masak mie, dah masak air. Dalam kami dah startnya dalam setengah jam. Mula kami pasang sebelum kami repair ya. Kami jumpa masalahnya. Memangnya api dia makan lah. Gas yang tu keluar daripada penyambung tu. Penyambung tu masuk sini macam longgar. Gas yang keluar lah. Makan ke api ya. Jadi api hidup lah. Hidup api ya. Hidup api ya. Pergi agak sebelah. Okey, jadi hari tu jadi kami dah mula duit sikit ya. Dapat dipakai lah. Masak mie Maggi 2 kali. Mie ni ada kan. Lepas ya Tak, Maggi. lepas ya masak air sampai try on aja. Adalah. Jadi kawan, jadi kami coba mulai yang kedua tu. Awak harap juga dapat. Okey, kami tutup kipas. Lagi padam api ya. Okey, jadi kami dah kita lah. Ni kami dah longgar. Okey. Alright, mungkin iyalah masalahnya. Alright. Okey kawan, contoh anggaran tu ada spring. Kami kata spring tu, macam spring tu nya pakai menahan benda tu. Mungkin yang dah siapa kuat. Dia akan longgar lah sambung situ. Okey. Macam tu je. Simple je. Okey, jadi apa yang kami pola tadi? Yang masuk mula tadi kami masuk pusing sikit tu. Jadi sudah keluar bunyi gasnya. Macam okey dah lah. Tapi kami sepas hati. Kami tambah lagi dengan kotak situ, kotak tu kami untin masuk di belakang lah. Jadi bila kita tarik, dia pun akan menambah tekanan situ lah. Mungkinnya pun getah dalam tu mungkin dah longgar sedikit. Tu pun spring tu pun mungkin dah siap main dia lah. Bukan siap main, mungkinnya dah lembut. Dah lama kan benda tu. Saja tadi tu nak mula tu. Jadi macam dah coba sudah benda pola hari-hari tu. Petang pula buat berjalan ke pasar kali. Malam pula buat kerja. Jadi banyak masa. Kita cobalah pola benda tu. Okey kawan, jom kita try pola yang kedua tu. Harap jadilah macam yang pertama tu. Mesti jadi boleh buatlah, kita akan kick out ni. Alright, jom kita. Boleh ya, jadi kawasan tu anda semakin bahaya. Okey. Kita nak coba dulu. Masuknya kita try. Floppy. TikTok kan dek? TikTok kan? Ada yang boleh pedak dia sayang. Okey, masuk macam biasa aja. Okey, tanpa kita mula apa. Kita tanggal lo. Floppy sih. Itu makluman memang dua-duanya sebelum tu masa kami mula konten dua-duanya tiba-tiba apinya nangkap dari situ gas tu pusuk api naiklah itu bahaya yalah kira rusak memang rusak lah memang rumah ada bau gas yang keluar memang rumah suruh buang lah pakai. Tadi nak buang juga tapi ya tadi saya tambah benda pola coba pola lah ni. Okey. Sudah juga bau gas tak keluar.
bukanya dulu. Pakaiannya oke segitu. Biar ya memang mengalami kerusakan lah. Tutupnya. Ya tahu gas ya sih, kesindun kan sebabnya terbuka, kita tutup ya. Kenapa ada meletup deh? Ya kan, ada pula kan. Tadinya Didi agak video besi belum meletup kan. Ya. Udah kakak dekat. Menang. Apa yang ada meletup deh? Bahaya kita nak nemu bila-bila ya. Kayaknya sudah masalah pula. Ada buang dia kan pergi je. Pergi je dapat orang benda bagus nasi. Tapi hari ya kami masalah konten memang keluar api ya. Situ kan semua ada kami salah ambil, kami terambil yang rusak ke apa. Mesti pasti je lah. Benda tu sama aja rupanya. Saya dah nombor siri, saya dah tanda-tanda tersendiri ya. Sama aja rupanya. Ni kan macam dapat nampak. Udah. Ya. Udah mantap lah. Ayahnya jadi. Kan? Saya tahu dah. Ayahnya jadi. Tinggal betul tak? Sebentar eh. Okey. Ayahnya jadi. Dalam 3 minit. 3 minit sebenarnya pun api keluar. Okey. Kita akan cuba polanya macam sikit tadi. Meletup dekat muka kami lagi ya. Muka kami nasib baik siang muka. Okey. Kita cobalah polanya. Harap dapat lah. Memang ada bau gas. Kita buka kipas lo biar gasnya. Aku tak dia udah dia. Dia sudah meletup tak? Gila nyato. Anak kena. Anak kena. Undang nama. Anak kena. Ada. Anak kena. Ada nama, kena nama. Jadi main-main je pak. Jadi sayang ya, lagi kena api je ke? Begini. Padahal dia dulu. Keni nanti kena api ya, keni. Nanti dia adu ya, yang kita lagi okey. Alright. Adu apa? Jadi siap adu yang kita baru. Ya apa deh? Ya jadi gak adu ya lo. Adu. Oke kan, mula kali ya. Main mula. Bikin dulu. Kita coba. Bye. 3 minit. Jadi kami akan coba lah on 3 minit. Karena nggak apa kejadian. Semada yang akan meletup semua lagi kasih. Dah. Buka situ ya. Tadi kita di situ. Jadi mau meletup. Buka tadi meletup. Hui. Mana? Replay tu ah. Replay lah. Tu ah. Daya naman din na maiwan nga doon tadi deh. Ada susah. Tadi susah. Bekas spring, benar yang giga tayo bekas spring. Ya, springnya macam dia lembut tuh springnya kan. Maganda tayo bekas spring kena kecok ya. Hai bye. Abang-abang kan abang-abang tak bisa barang. Ibu. Tolong Dedi. Sayang terus sayang teh. Kawan, jangan angkat tadi. Kertas kita masukkan dulu. Tunjuk kita. Oke. Kotak tuh, tepi tuh. Oke, kita tepi tuh. Pas nyatu tuh biar pusing kan ya. Oke, ini macam ada ketat sedikit. Kita cobanya lagi sekali. Kita tunggunya 3-4 menit lagi. Enggak meletup pasti. Oke, kita tray. Oke. Ketat lah. Oke. Kotak tambah pun tebal lagi pada dulu tadi. Jadi kami mulahnya berlipat cuma aja. Tadi kami mulahnya lipat, tambah lagi lipat. Oke, dengan raya.
Kopi lo. Tutup kipas lo. Ambil rasa. Oke. Api dah on. Kita tunggu 3 menit. 3 menit kita tunggu. Alright. Ketok mungkin beralih. Mungkin tong apa nama gas tadi dia beralih. Ini keluar. Ini keluar gasnya kali. Oke, dah lah nganggu muka itu tadi ni. Si ganggu sebelah hidung, membulu mata. Oke, kita tunggu 3 menit. Oke. 30 saat dah berlalu. Kita tunggu 3-4 menit lah sampai bila lah. Oke, tenangga. Macam tadi lama memang olahnya. Saya masak 2 mie, pasal masak air. Saya ya aja lah, tapi lama. Lebih daripada 20 menit lah. Lebih daripada 20 menit memang makin. Saya dah apa lah. Jadi selepas dia repair. Kena repair pun tambah sikit aja barang, tambah kotak di belakangnya. Jadi okey lah. Okey, jadi tu ya apa jadi? Sikit dia dah jadi. Yang ada mau buang, mau jumpa pun orang kamu lah benda yang sama. Kan? Nasi. Sayang lah tu mau buang. Kau sayang apa? Dia tak apinya kecap. Apinya kecap. Ya boleh tembak di sini. Bukan boleh beli. Boleh kita beli 20-30 ringgit je harga pun. Harga sale dekat MDS 19 ringgit je harganya. Masa sale lah. Ya, masa sale lah 19 ringgit je harganya. Bila tadi jangan ada lah. 19 ringgit. Sisa 19 ringgit, RM1 pun boleh kita save lah. Bukan nak kedekut. Harga barang itu mahal. Macam dulu harga barang aduh mbak 10 ringgit pergi kedai, 50 ringgit pergi kedai ya. Aduh apa yang dapat kita oleh. Oke, tunggu kacang tu kacang bersalut tepung di pulau Mak Ryan mereka. Tunggu kemunculannya dekat YouTube kami, mungkin kami kamu olah lah. Pakai gawai ngam tu sila mai gawai. Itu asyik pedas. Untuk Nia nak makan, aku mula pedas. Mesti emang mau minat pada pedas. Pada okey dah buka. Pada meletup dia. Dah masuk minit ke-3. Belum sikit. Sikit. Okay, masuk minit ke-3 dah. Okay, kita ketuk okey. Sudah nangkap apa semua. Udah dia, springnya longgar lah masalahnya. Masih kuat dan nekan ke sini. Jadi benda ya udah kuat tekan, yang memang akan longgar lah. Oke, memang yang pun gas akan keluar lah. Bila kita masak lama-lama dua kali balik sudah keluar. Nak masak kan aku bilang masak. Itu nak balik kat dalam nun. Kita tunggu 10 menit boleh saya tunggu. Yang akan jadi ya. Sih ya. Ngam juga kami masih beli benda tu. Ada masalah lagi MDS dekat Kuala Baram. Mana MDS Kuala Baram kan RM19 harganya masuk sale. Ada juga MDS itu tapi kita ada sale. Harganya musik sale pun dalam RM40. Ya mana ada dia. Kita cari lah. Ni boleh jimat ya. Tapi sial lah kita pergi nanti.
Tapi orang kaya macam orang. Bijuko, si pernah lapar. Kaya si tapi si pernah lapar. Okay. Dah masuk menit ke 5. Menit ke 5. Ya kawan, pemirsa akan berhenti di menit ke-8 atau menit ke-6 dah. Ya. Kayaknya berjaya mengipin dan kita berjaya jumpa apa masalahnya. Masalahnya bukan dekat penyambung, masalahnya dekat spring. Springnya ada si kuat nak hitnya. Ini longgar. Ini je. Okey. Tiga mamam ya kan dia ada mamam tadi. Lihat lo. Okey. Ini apa bersaing ada? Anda ambil kena. Lagi mamam baru. Okey, kan mamam baru dah mamam ni. Lihat lo. Ini. Anyu mamam ku. Okey. Udah kena nih. Anyu nyimpan buah. Nyimpan sayur. Mana aku apa nih? Anyu mamam ku lagi lah. Lihat mamam baru. Kan lo udah mamam ni tadi. Hai, ni kenyang gila lagi ya. Okey, okey. Cari rehat dulu, okey. Ambil dengan jam ke sejam, okey. Ya. Nye. Pergilah. Okey kawan, selamat masuk menit ke-8. Untuk 7.20. 7 minit 20 saat. Kapan kita padam, kita kira berjaya lah. Jadi konten yang datang kemakin lagi. Jangan jam meletup ke sih. Cakap macam meletup lah. Macam meletup lagi, maknanya sudah pakai ya. Pasal beli baru. Kalau apa suka benda tu. Bilang just habis kita sih bersedia. Sebelum kita tu masak, sambung balik masak. Yalah gunanya. Jadi gatnya boleh dimbak di sini. Ya bagusnya tu. Tapi kena tu yang pun gas tu. Ni teraga dah, menangga. Dulu bagi lebih ya, masa itu 5 ringgit lebih. Siapa lah akan selalu pakai. Kami lupa dekat kucing ke Kasariaman jumpa ya. Kucing rasanya. Ada sel. Ringgit tu 3 ringgit lebih ya, yang pun gas ya. Lupa nak beli. Ingat nak beli, lupa. Kelak balik beli ni. So kereta pergi manti kami baru teringat nak beli. Malas nak turun je. Banyak kerja kan. Saya ada hal yang memang. Malas saya setakat nak pergi pasar, setakat nak beli benda yang si berbaloi. Yang paling kali pergi lagi kita beli lah. Yang ada lagi ya. Okey kawan. Oh, terlebih lah. Masuk menit ke 9 dah. Menit ke 9 dah. Okey pakaiannya. Cara apa jadi, syukur. Ada palu-palu dia tadi. Kira boleh lah. Kami asal misalkan bagi online makai. Kami saya ada kat rumah. Ada kami rumah boleh. Buah pematian kami boleh pakai. Bayar yuk bah. Kan? Aku cerita macam ni cara nak molahnya kan. Jadi sekian video kami. Berjaya. PC meletup ni, tadi meletup. Okey, sampai jumpa lagi dalam video channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel. Jika kalian mungkin tak ada masalah portable tu ataupun mudah alih tu yang sama macam kami, tak cuba mula tambah di kertas belakang kotak.
Bunyinya ketat biar sambung lah benar. Sambung lah benar, harap gasnya keluar ya aja. Oke. Jangan buang terus. Suka kan ngutip sampah. Enggak benar buang. Dia coba kat rumah tidak masalah. Adanya penutup, nah lagi mula belajarnya kan senang, untung ya. Oke. Pumun banyak duit tidak masalah lah, beli ya lah banyak duit. Nanti menggaji sampai 30.000 beli ya lah. Oke. Jadi sekian videonya kan. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kan. Sampai jumpa lagi. Video akan datang. Bye. Ya, berjaya. Save kita 30 ringgit, 40 ringgit. Oke, bah, tampil. On balik. Jadi, Jap ya, jap. jadi ada nggak aku. Jap. Jadi Oke. pula. Oke kan. Namanya apa? Jadi Meletup tuh Didi, meletup kena semua dek, Kak. Bahaya, mami pun lari kan. Api, meletup nak muak ni. Kak. Enggak. Kang eh. Nah, udah kita buka dia ngangau dia. Oke kan. Jangan video kami, jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel kan. Sampai jumpa lagi. Bye. Is